Saya nak jual dengan harga RM22,800 sahaja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat tengah hari. Hari ini 7 hari bulan Julai 2026. Saya nak review semua kereta-kereta Mercedes W204 C-Class bermula dengan harga RM18,800 saja tuan-tuan. Okey, pertama saya ada Mercedes-Benz W204 C200 kompresor. Yang ini body kit dia dah pakai AMG. Exhaust pun dia dah tukar kepada AMG double exhaust. Yang ini tahun 2010. Saya nak jual dengan harga RM22,800 sahaja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz W204 C200 kompresor 1.8 tahun 2009. Yang ini saya nak jual dengan harga RM20,800 sahaja. Yang ni dia cantik, dia pakai rim AMG. Okey, tayar pun Michelin PS5. And then next saya ada Mercedes-Benz W204. Yang ini C200 kompresor tahun 2008. Yang ini saya nak jual dengan harga RM18,800 saja tuan-tuan. Kemudian sebelah dia saya ada Mercedes-Benz W204 C200 kompresor 1.8 tahun 2009. Yang ini saya nak jual dengan harga RM19,800 sahaja. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 C200 kompresor yang ini tahun 2010. Saya nak jual dengan harga RM20,800 sahaja. Dan yang ini saya ada Mercedes-Benz W204 C200 kompresor tahun 2008. Yang ini saya nak jual dengan harga RM18,800 sahaja. Okey. Siapa yang nak CC tinggi sikit, saya ada Mercedes-Benz W204 C230 2.5 engine CC je. Tahun 2010, saya nak jual dengan harga RM24,800 sahaja. Okey, sekarang saya nak tunjuk yang bahagian facelift punya W204. Dalam ni saya tunjuk yang W204 yang facelift sahaja. Yang ini adalah Mercedes-Benz W204 C180. CGI 1.8 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga RM26,800 saja tuan-tuan. Okey, next saya ada Mercedes-Benz W204 C200 CGI 1.8 tahun 2013. Ini baru sikit. Saya nak jual dengan harga RM28,800 sahaja. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 C250. Yang ini C250 special sikit. 1.8 tahun 2012, saya nak jual dengan harga RM34,800 sahaja. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 C200 CGI 1.8 tahun 2012. Yang ini saya nak let go dengan harga RM26,800 sahaja. Okey, next. Saya ada yang ini, Mercedes-Benz W204 C200 CGI 1.8 tahun 2012. Saya nak let go dengan harga RM29,800 saja tuan-tuan. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 C250 CGI 1.8 tahun 2012. Saya nak jual dengan harga RM30,800 saja. Dan last sekali, yang ini unit yang paling cantik sekali tuan-tuan. Jom saya tunjuk. Okay, yang ini siapa cepat dia dapat. Yang ini Mercedes-Benz W204 C250 CGI 1.8 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga RM38,800 sahaja. Yang ni dah full convert body kit C63 tuan-tuan. Dekat jalan raya memang sangat handsome, memang sangat garang, memang sangat berkarisma tuan-tuan. Tuan boleh tengok dia punya rim, dia punya brake caliper dia memang sangat cantik. Dalam pun memang sangat sporty. Tengok. Dia dah siap pasang Android CarPlay sekali tuan-tuan. Kereta ni tak perlu buat apa dah. Pakai saja. Okey. Lepas tu dia ada GT Wing sekali. Memang cantik carbon fiber punya. Okey tuan-tuan. Kalau berminat dengan mana-mana kereta yang saya tunjuk hari ni, boleh hubungi saya 016-905-1567 dan bertemu saya di Rad Motoring Rawang. Terima kasih dan Assalamualaikum.